Assalamualaikum semua penonton-penonton yang menyaksikan podcast kali ni. Jangan terperanjat tengok Abang Songkok Sengit ada kat dalam awak punya skrin sekarang ni. Jangan swipe dulu. Sebab ni podcast pertama kita, Podcast Shiro. Saya ajak bersama dengan partner saya. Saya Syarul Azizi bin Azmi. Hey, panas si turun, panas si turun. Mana? Minta maaf lah sebab yalah ini dah lama kan kita tak bersama, agak kekok sikit kan. Dia punya nervous tu lain macam. Boleh kat? Lesen ni? Boleh. Betul lah. Okay. Boleh nampak nervous tu tak apa. Dia nampak jujur. Bukan apa. Kenapa? Bukan apa. Kau dah biasa dengan mic ni. Aku dah 7 tahun je. Aku dah 7 tahun dah tak pegang mic macam gini kan. Yelah. Selalu jemputan, selalu orang jemput untuk bercakap, untuk apa semua. Tapi bila nak di-host kan, dia jadi nervous lah. Dia mic kalau dalam macam industri kita orang, memang mic dia macam ni roll. Kalau macam kau, mic lebih pada pegang. Kita macam gini. Saya hari ni tuan-tuan dan puan, apa yang kita tak buat? Namakan apa yang kita tak buat, saudara. Banyak. Banyak. Okey, saya semua. Hari ni podcast kita Shiro, kita nak tengok kan. Masih ingat lagi tak Shiro? Kalau aku sebut ni kau ingat lagi Rol? Apa dia? Betul kata Cicak. Ya Allah. Ada lagi. Ini mungkin atas permintaan semua lah Jak kan. Sebab kita baca-baca komen apa semua, ramai yang kat luar sana cakap Shiro buatlah comeback apa semua. Dan comeback yang kita sedia maklum Tamasha Komedi Rakyat bersama Sobat. Dan hari ni kita hidangkan podcast Shiro dan Sobat Podcast kepada anda semua yang nak menonton kami ni. Dan tentu kenapa kita buat podcast ni Jak adalah untuk kita mempromosikan lah. Yang pertama, Tamasha Komedi Rakyat yang akan berlangsung pada bulan 5 hingga bulan Jun ini. Kejap lagi kita cerita pasal Tamasha Komedi Rakyat ni, sebab kita ada buat tour tau. Ya, kita akan buat tour di sekarang ni ada confirm 3 negeri yang kita akan tour. First kat mana Rol? First kita akan buat di Pahang di Kuantan. Pahang kat mana tempat? Kuantan, ada tempat. Dewan Jubli Perak. Dewan Jubli Perak, tapi kat Kuantan. Jangan keliru Jangan keliru tau. Dewan Jubli Perak, tapi kita buat kat Kuantan. Lepas tu kita ke Perak. Dewan Jubli Kuantan. Bukan. Macam main-main. Bukan. Dekat Perak kita buat kat UPSI. Tempat orang rumah kau belajar dulu. Tempat Cik Pipah belajar. Cik Pipah belajar dulu kat UPSI. Dan kemudian kat kampung halaman kita Johor. Parit King. Parit Raja. UTHM. Itu kalau Parit Raja tu ni budak-budak lumba motor banyak kenal tu tempat tu. Taman-taman Malam Raya. Malam Raya, bazar kat sana. Tapi bazar kat sana pun dah tak berapa meriah sangat je. Sebab dulu masa zaman kita meriah kan dekat bazar Parit Raja. Sekarang dah tak berapa meriah sangat. Sebab dia dah pindah kan. Betul tak? Betul orang Parit Raja. Okey. Tapi tak apa. Lepas ni Parit Raja meriah sebab kita ada Tamasha Komedi Rakyat. Ya, kita bawakan di sana. Dan kita nak berterima kasih mula-mula kepada penaja rasmi kita. Penaja yang mempercayai Tamasha Komedi Rakyat ini akan meledak di Malaysia. Tak lain tak bukan. Terima kasih kepada House Egg. Terima kasih House Egg. Tak sangka. Dua tepuk. Terima kasih House Egg. Terima kasih House Egg. Ya Allah. Yang sudi bekerjasama dengan kami. Dan dia juga adalah brand daripada negeri kita Johor. Sebab tu ada egg belakang. Patutlah asal Johor tu bunyi the egg. Tu terima kasih lah menunjukkan podcast kita ni episod pertama dah ada sponsor. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Awak tak bismillah, nanti orang tengok minum House Egg dalam mati. Okey. Amboi, orang lain minum juga. Kenapa? Kopi. Dapat dia minum kopi. Dia tu. Bahasa dia kopi memang kopi kampung betul lah. Ya Allah, enak banget. Ni kenapa? Bandung, Indonesia. Okey. Alhamdulillah. Sembang-sembang pasal Tamasha Komedi Rakyat ni. Tamasha Komedi Rakyat ni sebenarnya kita nak cuba bersatu semula kat atas pentas. Sebabnya banyak permintaan, antaranya itu bila kita mula berbaik, ada komen-komen peminat yang kata, abang bila nak comeback, abang ajak bila nak comeback dengan Abang Syarul. Jadi Abang Syarul sebenarnya datang jumpa abang ajak, dia bagi tahu abang ajak pula Abang Syarul bagi tahu ajak dia nak buat satu tour lah untuk komedi ni. Kau ingat tak first dulu kau jumpa aku dekat tempat parking. Betul. Di satu pasar raya. Okey. Lepas tu masa tu tak silap nama dia Communication tak silap. Communication ke apa?
Ya betul, communication. Komedi berpendidikan. Ya. Contoh education dengan komedi kita gabungkan jadi communication. Betul. Kan? Itu nama pertama lah. Nama pertama lah. Tapi lepas kita bincang-bincang, kita jadikan dia Tamasya Komedi Rakyat sebab kita nak jadikan satu program ni dia untuk gelak ketawa kepada semua rakyat-rakyat. Betul. Gitu. Sebab apa kita melihat satu lagi adalah industri komedi Malaysia je. Industri komedi Malaysia, dan aku rasa kau merasai, bukan kau je tapi komedian-komedian Malaysia merasai tentang komedi Malaysia dah mula menguncup. Buktinya apabila Astro Warna mula dah ditutup, bukan ditutup tapi program komedi dipindahkan ke Astro Prima. Lepas tu pementasan komedi mula kurang. Kalau dulu kau ingat tak je? Apa dia? Satu masa dulu kita pernah berada di satu tahap yang paling meledak dulu tahun 2013-2014. Kita ada anugerah kita sendiri. Anugerah Lawak Warna. Betul. Di mana komedian kau masa tu aku nampak kau dengan pakai coat dengan gempak gila nampak malam tu. Lepas tu kawan-kawan kita yang lain pakai baju memang tak sangka lah pelawak diraikan macam tu. Diraikan. Ada lawak, ada anugerah dia sendiri kan? Betul. Aku kadang rindu tau, sebabnya dulu kalau kat Malaysia ni setiap Jumaat, hujung Jumaat je orang rindu nak tengok program-program yang best. Betul. Dan setiap Jumaat tu ada tagline-tagline baru. Contohnya? Yang orang ikut. Contoh kicap nak kicap. Betul. Katalah minggu ni jambu paling meletup. Tagline jambu tu akan banyak orang ikut. Betul. Lepas tu bulu ayam tok mana? Kan ada. Waktu tu sepah. Betul. Bulu ayam tok mana. Lepas tu kita pun pernah buat juga dulu. Masa awal kat Raja Lawak dulu. Kau ingat? Apa? Awal Raja Lawak dulu yang apa? Jumpa orang semua orang apa. Jadi benda tu yang kita rindu setiap Jumaat. Lepas tu hidup YB. Hidup YB betul. Itu adalah trademark. Betul lah, dia menjadi satu perbualan lah. Waktu tu memang tengah kemuncak aja. Masa tu memang ramai orang rindukan. Lepas tu pertandingan yang macam mana nak cakap yang kalau kenangan tu best gila lah. Jozan ada, Sepah, Boboy, Jambu waktu tu. Kita cerita balik Okay dah. Starting bermulanya. Kita dah masuk ke throwback lah sikit. Nak cerita daripada Raja Lawak ke nak cerita start Maharaja? Kalau boleh kita cerita daripada ni lah Raja Lawak Mungkin daripada ramai yang nak tahu sejarah je, macam mana kita bermula. Kau ni siapa dengan aku, macam mana apa kenangan kita zaman muda dulu. Mungkin daripada titik tu semua kita build up ke Maharaja. Sebenarnya aku nama kau dulu ya. Mungkin orang kata ajak kan, tapi orang tak tahu nama betul kau. Biar aku bagi tahu diorang Nama betul Ajak ni bukan Ajak. Nama betul dia adalah Muhammad Hanafi bin Razak. Betul. Kenapa orang panggil dia Ajak? Sebab dulu zaman sekolah kita orang, kita tak panggil nama betul, kita panggil nama bapa. Zaman sekolah dulu. Dan bila kita panggil orang nama bapa dengan niat kita nak mengejek sebenarnya. Tapi bila tengok tak ada feedback yang mengejek tu, kita malah nak marah. Itulah lekat nama Ajak. Inilah dia nama Muhammad Hanafi bin Razak. Lepas tu saya kenal Syarul ni pula. Nama dia bukan Syarul kat kampung. Kalau kat kampung orang panggil nama dia Cangok. Cangok. Lagi siapa lagi ya? Gigi Umar. Gigi ni kalau orang rapat-rapat macam saudara-saudara panggil Gigi. Kawan-kawan rapat panggil Gigi. Dia lah, kalau nama Gigi tu orang tahulah Syahrul Azizi. Kenalah Gigi. Yang Cangok tu mana dapat? Cangok tu sebenarnya macam ini ceritanya. Aku ni dulu wakil sekolah main bola sepak. Main bawah 18. Main bawah 18. Yang terpilih paling muda masa tu, aku tingkatan 2 dah terpilih main bawah 18. Handal. Handal. Bukan nak cakap apalah. Bukan. Sebab masa tu aku skill aku memang, kalau kau tengok memang kau terkejut lah. Macam kau cakap, gempak lah budak ni kan. Terkejut. Memang skill macam ni pun boleh dapat. Skillnya. Sebab aku suka buat scorpion. Kau tahu scorpion? Bawa bola, kepit belakang, lepas satu pemain dan aku kejar. Tapi aku percaya muda-muda memang kau selalu buat skill lah. Aku memang pernah nampak. Lepas tu dia power free kick. Free kick. Sebab aku pernah tengok dia training free kick. Basikal dia letak, bola, lepas tu ada buayan.
Dia sepak bola tu masuk dekat body basikal, keluar lalu kat buaya tu. Yes, nampak. Itu memang Itu skill lah. Sebab bila dah skill yang hebat macam tu je, budak tingkatan 2 jarang ada waktu tu. Kau tanyalah satu Malaysia pun, budak-budak satu Malaysia jarang buat skill tu. Jadi aku terpilih, aku berdua main bawah 18. Jadi kau faham tak perasaan budak junior main dengan senior? Senior tinggi-tinggi, kita kecil lah kan. Lepas tu satu hari tu aku diturunkan ke sebelasan utama. Masa lawan sekolah teknik, kau tak silap aku, dekat Padang Sekolah SK. Kahang. Sekolah Kahang. Masa dekat Kahang main bola tu. So bila aku lawan dengan sekolah teknik, aku pun berlagi. Dengan budak tinggi, kau kena body contact tu jatuh. Lepas tu aku tengah lagi-lagi nak ambil bola, kena tackle dengan orang dewasa kan. Jadi bila tu aku dah malas, dapat bola kat aku, jurulatih cakap, Jarul, kejar bola tu, kejar. Aku sepak, aku malas. Aku jalan, buat tak tahu, berlenggang kat tu kan. Coach itu dalam game tu? Dalam game tu aku jalan, aku cakap, sebab apa? Aku dah selalu kena body contact. Aku malas nak melawan lagi. Sebab aku ni sifat aku bertoleransi je. Bertoleransi. Aku malas nak kejar bola. So bila malas kejar bola tu, jurulatih geram, dia cakap, kau kenapa duduk tercanguk kat situ? Jadi senior aku, kau tahu budak-budak senior bila dengar perkataan pelik-pelik ni, canguk, kita panggil dia canguk, tu melekat nama canguk itu dibawa. Akhirnya kan habis kat itu game tu. Habis game tu, habislah nama tu kan. Betul. Rupanya dia ambil nama tu bawa ke sekolah. Bila aku jalan kat kantin, tu canguk-canguk. Tu canguk-canguk. Aku cakap, kau nak marah tak boleh kan. Kau nak marah dah senior kan. Takkan aku nak. Aku pun dulu mula kenal kau, aku cakap asal nama Canguk kan. Sebab sebenarnya asal aku rapat dengan adik dia. Betul. Dengan Yas. Macam kau memang rapat betul dengan adik aku ke kau buat rapat? Ke macam mana? Sebab adik aku ni dekat sekolah, dia ramai juga kawan. Macam perangai adik aku kat sekolah? Adik kau. Kau cerita aib aku, adik aku. Adik kau kaki libas tu. Kalau nak gaduh ke apa, kena panggil adik kau. Sebab apa? Sebab aku memang serius ni, saya dulu, tak tahu dekat sekolah macam mana perangai. Kalau tahun zaman 90-an ni, balik sekolah gaduh ni biasa. Balik yang gaduh budak-budak kat luar kan. Jadi Yas ni kita punya komando lah. Adik aku kenapa panggil dia? Sebab dia ni ayah dia komando. Ayah kau lah. Bapak aku lah. Arwah ayah kau lah kan. Jadi anak komando. Bapak adik aku, bukan bapak aku. Ya, bapak Iyas tu memang bapak betul lah. Bapak Iyas tu. Ya tak ya juga. Bila kita tengok, anak komando mesti bapak komando mesti anak dia pun power ke. Tapi Iyas memang hati kering. Hati kering. Betul. Jadi aku rapat dengan dia. Dulu kita ni berlima. Macam Young and Dangerous. Ada pakai cincin naga, Rol. Cahonam. Siapa Cahonam? Ada. Waktu tu Cahonam aku lah. Bukan Cahonam. Waktu tu kau Jahanam. Rambut aku boleh sikat tepi waktu tu. Adik kau chicken. Kaki dia memang sebab dia botak. Sebab dia botak. Chicken kan. Dengan dia punya bangle dulu kan. Itu yang buat punca aku rapat. Kau berlima lah. Aku berlima. Jadi punca aku kenal kau tu bila dia ajak aku main kompang. Kau ingat yang Dangerous tak main kompang ke? Tak jaga adat ke? Baru aku ingat. Main kompang. Masa main kompang tu first time aku jumpa kau. Waktu aku ketuk-ketuk kompang. Aku tak pernah main. Aku ketuk-ketuk kompang. Sekali agaknya orang dah berhenti kan. Orang dah angkat tanda macam tu, sengit kan. Yelah, macam dia ada bila angkat dia ada 3 kali tu baru dia berhenti. Aku pula tak tahu first time. Sekali orang semua dah berhenti, geregang. Aku terlebih satu. Tong. Lepas tu kau pandang aku. Kau lupa. Aku pandang kau pandang aku. Marah siang kau. Kau waktu tu otai lah. Waktu tu, sebab waktu tu aku tingkatan 1, kau tingkatan 3. Kita beza 2 tahun lah. Betul. Jadi aku cakap, abang Iyas marah. Abang gila. Kalau adik dia chicken marah, takkan apa marah. Aku tak takut. Kau bayang kalau adik aku chicken apa? Abang dia apa? Entah. Bird. Tak burung unta aku kan. Itu puncanya aku dapat kenal Syarul. Tapi yang bila aku tengok kau tu, apa first time kau nampak aku, adakah seorang lelaki yang garang ke, yang tegas ke waktu tu? Tu terang. Jangan sembunyi-sembunyi. Dulu aku kenal kau rasa kau ni pendiam pun. Kau macam introvert orang kata. Introvert. Yang suka sorang-sorang menyendiri. Lepas tu kalau keluar pun dia suka motor dulu. Motor Yamaha CDI. Betul. Dia kalau keluar dia pacak, nanti dia ada okok suria kat sini. Betul-betul kau cerita semua. Ada okok suria kat sini. Dan seluar yang kau paling suka pakai, seluar warna hijau pendek. Seluar tu selalu kau pakai. Betul.
keluar pergi main bola seluar tu, keluar petang-petang jumpa kawan seluar tu. Betul lah. Tu. Jadi kau ingat semua Aku ingat karakter tu. Tapi banyak juga benda yang kita buat sama-sama. Lepas tu kau macam kita pergi audition Navy. Audition Navy, kau ingat tak? Audition Itu Navy. Satu pengalaman yang dia macam gini lah. Kalau kau cerita pasal audition Navy waktu tu, aku ingat lagi sebab aku dah dapat kerja lain sebenarnya. Waktu tu? Okay, aku terang dengan kau. Aku temankan kau je audition tu. Okay. Dia bukan audition, dia interview lah. Interview tentera laut tu. Aku temankan kau. Sebenarnya aku dah dapat sambung belajar di Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, KSKB. Itu yang kau masuk Kolej Kesihatan KL tu? KSKB tu. Aku dah dapat sana. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, PPKP. Ya, waktu aku dah dapat. Bunyi dia. Andal lah. Aku pernah pergi bilik kau lah. Yelah. Apa benda ni semua. Aku datang KL, waktu tu aku dah masuk askar lah. Aku dah jadi Navy dah. Aku datang KL. Kau cakap datang lah tempat aku belajar ni. Tempat dia duduk dulu, tepi bilik dia buka kubur. Aku duduk, kubur sebelah ni. Sebab itulah. Tak berhantu ke? Tak. Dia PPKP memang bukan saja ketahanan mental, tapi ketahanan iman kau. Bila kau belajar, kau kena tengok kubur. Baru kau cakap, kalau kau tak lepas ni, kubur lah tempat. Tapi aku sebenarnya dah dapat sambung belajar. Aku temankan kau sebab kau beria-ria ajak aku ke interview tentera laut. Aku cakap tak apalah. Aku pun ambil sijil-sijil aku, masukkan dalam kereta apa, kelisa. Kau pakai kelisa dulu, aku bawa kereta kelisa kau. Lepas tu aku cakap, okey lah, aku pergilah. Pergi sampai sana. Lepas kan, berat badan, lepas, tinggi. Semua lepas. Kau pun lepas. Aku ingat lagi waktu tu. Last sekali, waktu kita kena lari 30 round dia kata tu. Ya, sebelum 30 round tu, dah lepas berat badan apa semua, kita pakai baju singlet ke, pakai baju apa, pergi kat Padang. Betul. Bila pergi kat Padang tu, itulah kena ujian fizikal kan. Ujian fizikal. So kena berlari dulu. Kena setajam. Masa setajam tu je, daripada setajam 30 setajam, lepas tu kau kena lari ke tiang gol. Betul. Kaki aku dah lepak ajak. Kaki aku dah rasa macam, dah tak boleh, berat ni weh. Sampai ke sana, patah balik ke sini. Lepas tu bumping 50 kali. Bumping biasa tak apa. Kena pijak badan tu belakang tu. Aku tengok kau depan aku. Dia kalau kau tak tahan, kau ambil kertas angkat tangan, lepas tu kau keluar. Betul. Lepas tu aku tengok ramai dah keluar. Kau tengok aku tengok kau. Aku pandang, ingat ni masa ni berpandangan. Duk. Siapa yang nak balik, pulangkan kertas. Syahrul pandang aku pandang dia. Aku cakap jangan pulangkan kertas. Aku masih teringat segar lagi view tu, Rol. Aku pandang mata kau pandang mataku. Aku cakap jangan. Mungkin aku dalam hati aku cakap apa? Aku dah dapat kerja. Kenapa aku kena teman kau ni pagi-pagi ni, ya Allah. Sedangkan memang aku tak nak masuk tentera laut ni. Aku nak jaga perasaan kau je. Ini aku bocorin. Aku nak jaga perasaan kau. Mana aku nak tahu. Lepas tu kau suruh cakap, kau jangan angkat kertas ni apa semua. Okey lah, last kali dah pusing satu pusingan. Dia kata okey, kita nak larian 10 pusingan tanpa henti. Time tu dah mula grup banyak, ramai. Bila dah angkat kertas, tinggal sikit. Bila dia kata 10 pusingan tanpa henti, dah makin sikit. Situlah aku angkat. Dan kau tak perasan benda tu. Kau tengok aku dah angkat tu. Aku dah duduk tepi dah. Masa tu dah lepak je. Memang aku dah lepak. Tapi bila tengok kau, akhirnya kau berjaya. Nampak? Itulah puncanya kita orang berpisah. Sebelum kita masuk ke Raja Lawak. Ya. Okey dah, rehat Arul sekejap. Penat Arul. Haus lah. Tapi kau bila bercerita pasal Gia. Assalamualaikum, saya Zulin Aziz. Zulin nak bagi tahu korang dah dapatkan dah ke tiket Tamasya Komedi Rakyat dekat uberticket.com. Masih ada lagi early bird. So kalau korang nak dapatkan harga promo yang murah untuk harga tiket, beli sekarang. Ajak ramai-ramai.
satu family boleh datang Tamasya Komedi Rakyat. Kembali bersama dengan Shiro dan Sobat, bersama dengan Syarul dan juga Chang Honam. Chang Honam. Kau jangan main kau. Chang Honam, Chicken, lagi siapa lagi nama yang aku dah tak ingat lah. Tapi Banana. Tapi nama kumpulan yang dalam tim aku tu lah. Aku, adik kau, Yas, Jaja, Syukur dengan lagi seorang ni dah meninggal lah, arwah Hatta. Oh ya. Tapi kalau kau cerita pasal adik aku, memang kepala dia memang kita letak depan Rol. Dia sebab dia memang hati kering punya orang. Ya betul. Macam mana dia boleh jadi hati kering macam tu ada? Adik aku ni dia macam ni lah. Family aku dibesarkan dekat Keluang, Keluang Johor. Waktu lahir je aku dah diambil oleh atuk nenek aku bela dekat kampung Haji Manan tu, dekat Keluang. Okay. So diorang ni duduk dengan mak dengan ayah aku dekat Port Dickson. So Yas ni. Yas tu. Kau tahu kan bapa aku ni adalah bekas komando. Aku tahu. Aku dah pernah jumpa. Memang aku ingat kau nak minta izin aku. Nak ajak Syarul keluar pergi dululah masa sekolah. Kalau nak ajak dia keluar rumah, kena cakap dengan ayah dia. Ayah dia pula komando. Aku ingat lagi waktu tu hari Merdeka. Aku nak ajak kau keluar malam. Malam tu dia yang suruh aku ajak dia. Dia cakap dengan aku, kau tolong cakap dengan bapak aku. Aku pun pergi. Masa aku nak bagi tahu bapak kau tu Rul, dia tengah buat garaj kereta kau tu. Waktu tu dia tengah belengging dengan badan komando. Kau sekali imbas kau nampak dia macam apa? Macam Rainbow ada Rul. Bukan Rainbow. Dia macam Stone Cold Steve Austin. Betul. Arwah bapak aku dia macam Stone Cold Steve Austin. Dengan botak, dengan dia gena-gena kan. Betul. Tapi waktu tu masa aku nak cakap, aku takut tau sebenarnya. Tapi aku cakap jugalah. Aku cakap, cik nak minta izin Syarul keluar dengan saya malam ni boleh? Dia pandang Rul, rasa kering darah kejap. Weh, garang. Ayah dia garang. Jadi sebab itulah arwah bapak aku ni komando dan adik aku ni ikut dengan arwah bapak aku. So banyaklah dia train ala-ala komando. Dia punya ada sekali tu kalau kau nak tahu, aku pernah stay dekat Port Dickson, rumah family ni lah. Arwah bapak aku dengan mak aku duduk Port Dickson dekat belakang Shell Gate tu. Bila aku pergi, ada sekali tu bapak aku paling pantang adalah aku mancing dekat ada satu lombong tau dekat taman tu. Tak bagi budak-budak pergi mancing lah. Tak bagi sebab dia takut apa jadi kan, jatuh apa. Tapi aku ni degil sikit, pergilah mancing lah. Mancing aku dengan adik aku. Mancing. Tiba-tiba daripada semak-semak tu je keluar kepala Stone Cold. Kau main-main dengan komando. Dia keluar kat situ. Dia keluar macam gini tengok. Berlari aku, adik aku dengan kawan aku 3-4 orang berlari ni balik rumah. Dengan berpeluh-peluh ni apa. Dah aku dah tak tentu arah. Tiba-tiba sayu terdengar bunyi motor Yamaha tu. Tang masuk kat halaman kan. Aku dengan adik aku duduk kat meja makan ni. Ambil nasi kan, bawa makan. Mak aku kat depan. Bapak aku masuk rumah je, dia cakap aku dengan adik aku, lepas ni pergi masuk bilik belakang. Aku tahu bilik belakang ni adalah bilik hukuman. Kalau kita salah, ada bilik hukuman kat belakang tu. Kau bayangkan, nasi tu aku rasa nak masuk mulut macam berat. Bila dah tahu nak masuk ke bilik tu, aku pun tolak nasi tu. Mak aku cakap, padan muka. Kau pergi mana tadi? Mancing kat tu. Pergi masuk ke belakang. Aku dengan adik aku ni duduk lah. Kau tahu senam di tangan kat belakang. Tunggu arwah bapak aku. Askar. Bapak aku masuk bilik. Dia tutup. Dia kunci. Aku dengang. Aku dengan adik aku kat sebelah. Starting kena yang sulung lah. Aku yang paling sulung. Aku kena sekali buk kat perut. Aku kat perut. Adik aku ni, dia ambil adik aku dekat store bilik belakang tu ada kotak-kotak tau. Dia ambil adik aku ni, dia baling kat kotak tu, adik aku jatuh berbam. Lepas tu tengok adik aku tu diam. Bila diam, bapak aku tengok aku,
Aku yang kena. Peruk. Aku tak ada. Aduh, ya minta maaf ya. Dia keluarkan tali pinggang dia. Aduh, ya minta maaf ya. Ya, dia diam tu kenapa? Pingsan ke? Oh, ya dia buat itu. No, lepas tu bapak aku buka tu, lepas tu belah. Aku pergi kat adik aku. Aku cakap, ya kau okey tak? Adik aku buka mata kata, ayah dah belah. Dah. Rupa itu taktik dia, babe. Taktik dia selamat. Aku yang kena teruk. Rupa bila kena teruk, yelah dah kena tu, dah adalah biat-biat tu. Mak aku pun ambil minyak, sapu apa semua. Lepas tu mak aku cakap dengan, aku dengar lah mak aku cakap dengan ayah aku. Dia kata, boleh tak jangan ganas-ganas dengan anak. Awak tu bekas komando, lain training dia. Ni anak kita ni, takkanlah nak pukul macam tu apa semua kan. Habis dia ikut. Lepas tu dia kata okey. Dia pergi, ada kesalahan kali kedua tu. Aku buat kesalahan. Dia kata, okey, mak engkau cakap dengan aku, jangan sentuh kau. Hari ni aku tak akan sentuh kau. Tadi kau buat apa? Ada kesalahan aku buat tu. Aku tak akan sentuh kau. Pukul 8 malam, aku ingat masa tu. Dia tengok TV, dia suruh aku senam diri dekat sebelah tu. Ni sofa rumah aku. Aku kat sebelah, senam diri macam gini. Dia tengok TV. Dia tak buat apa. Aku tak buat apa ya. Dia kata, aku tak sentuh kau, aku tak pukul kau. Kau duduk kat tu. Senam diri. Lepas tu dia tengok TV. Aku pun layan lah. Dia tengok TV, buletin utama, tengok berita apa semua. Lepas tu bila dah penat dah ni, sejam lebih, aku sandar dekat dinding. Kenapa kau sandar? Senam diri. Aku pun, lepas tu member dia datang. Member datang, dia buat kopi. Kena bahan lah. Kenapa dengan anak kau? Dia buat salah, biar tu. Aku memang tak pukul tak apa. Senam diri ada Senam diri. Aku duduk ni, kau bayangkan dia berbual dengan member dia dekat 12.30. Daripada pukul 8 tu. Daripada 12.30. Aku dah kaki aku dah menggeletar, babe. Dia cakap, lebih baik kau sebat je aku. Aku tahan 10 minit. Lepas tu aku boleh masuk bilik. Aku boleh tidur. Kau suruh sebat pula. Sebat aku. Aduh. Lepas tu dia boleh tahan tu. Lepas tu kawan-kawan dia dah belah. Dah pukul 12.30. Dia tutup TV. Dia tutup lampu. Dia masuk dalam. Dah aku sorang kat itu. Aku dah terfikir, sama ada aku nak masuk ke, nanti aku kena marah. Aku duduk je lah. Mak aku pun keluar. Dah. Pergi masuk. Bawa aku dapat masuk. Aku cakap, besar dah baik. Lepas tu aku cakap, dua-dua ni menyeksakan sebenarnya. Tapi mana kemudaratan lebih kecil? Kau pilih mana? Aku rasa pukul lah tadi. Tapi benda ni biasa tau. Biasa. Tahun 80-an, 90-an benda ni biasa. Tak ada masalah pun. Mungkin sekarang ni ada cakap, tak boleh pukul anak. Dia nak mengajar dulu, dia tak adalah sampai teruk sangat. Dia sampai nak tak kan. Kau pernah kena macam mana? Bapak aku ni dia jarang pukul-pukul. Tapi ada satu kali dia pukul aku teruk, Rol. Aku balik sekolah tingkatan 2. Masuk je kereta, dia tanya, sekolah macam mana? Okey. Nanti aku, macam dalam telemovie. Masuk ayah tanya sekolah okey tak? Tapi dia suka. Dia macam reaksi lah, gembira. Baik. Okay. Sekolah macam mana? Okey. Aku cakap tu kan. Ada kerja sekolah? Ada. Cikgu ada bagi sekolah. Sampai rumah, Rol, aku masuk je pintu. Tiba-tiba kau tahu tak? Tali yang orang buat gantung buai tu. Kalau dulu macam tali nylon orang buat ikat kambing tu. Yang ni lah. Ya, betul. Tali nylon tu kan. Kau tahu tali tu tiba-tiba serap belakang badan aku. Macam tu, Rol. Dan tak berhenti. Kepok. Ni rokok siapa dia tu? Kantul. Aku bingung, Rol. Memang aku tak isap rokok. Aku cakap, rokok siapa? Bukan. Aku bahasakan diri aku angah dulu kan. Bukan angah. Kalau bukan kau macam mana, ada dah robok kau. Perepuk. Kau robok kau kantul? Kau robok aku. Mak aku nak kemas baju kan. Dia tu jumpa rokok sempurna. Dan waktu tu aku cakap terang, aku tak pernah isap rokok. Aku nombor lari 1,500 meter. Kalau tak nombor 1, nombor 2. Tak nombor 2, nombor 3. Memang tak pancit. 1,500, 3,000 meter tu lah. Betul, kau memang tak merokok. Memang aku tak isap rokok. Sekali, Rol, bapak aku dah sebat. Aku dah bingung ni. Tu tak tahu nak jawab apa ni. Tiba-tiba satu kakak ni dulu dia kerja dengan mak aku. Dia agak dah tak tahan tengok aku kena sebat, dia kesian kan. Lalu dia cakap sebenarnya rokok dia, kakak tu memang isap rokok. Alamak. Aku tak nak cerita kat mak aku. Alamak, takut. Tapi yang kenapa dia isap rokok pergi simpan dalam robot aku. Habis bapak engkau tak pakai tali nylon? Bapak aku dah tersebat dah. Tak, dia tak pakai tali nylon sebab kakak tu? Tak. Dia tak, kakak tu dia dah terdiam. Aku dah menangis ni kan. Dan aku dah berbigat ni, Rol. Baju sekolah aku putih tu merah-merah dah. Tadi kau cakap, kau bukan bapak aku. Kau bukan bapak. Tak berani lah. Tak berani. Aku lari, aku terus masuk bilik. Nangis, tertidur, Rol. Lama. Tertidur. Lepas tu aku ingat lagi dah macam waktu isyak macam tu kan. Bapak aku buka baju aku tu kan. Dia ambil minyak gamat kan.
Dia sapu. Alamak. Waktu ni aku dengar suara bapak aku, dia macam sebab tau. Dia kata, kenapa lah kau tak cakap, kau tak isap ukuk, dia kata. Kan kau dah cakap ni. Tu aku kata dalam hati aku, berbuih mulut aku cakap tadi aku tak isap kan. Aku tak isap. Kau sebat juga. Lepas pada tu baru aku isap ukuk. Tapi apa ni Cik Azhar? Cik Azhar, tengok tak? Apa akibat Cik Azhar bedal pakai nylon tu? Aduh abang minta maaf. Bila Cik Azhar sebat dia pasal dengan nylon tu kat badan dia, efek dia sampai sekarang. Dia punya saraf ke otak tu nampak dah tak sambung dengan balik tau. Dia Okey, itulah sikit sejarah kita orang kecil-kecil. Tapi ada lagi ya, ada lagi ya. Apa lagi? Aku bila dah lama dia dah makin panas ni, bila kita duduk berbual-bual ni, ada satu lagi kenangan yang aku rasa tak boleh lupa. Yang mana? Tak boleh lupa. Waktu tu kalau kau masih ingat, engkau tingkatan 5, 18, aku dah brother sikit lah. Aku dah umur lebih kurang 20 tahun. 18 aku 20 tahun. Waktu tu kita tengah kemaruk main motor. Kau masa tu grup-grup engkau ni kira hebat lah. Grup budak. Budak-budak ni lah. Tapi kau Honda petak, engkau masuk engine EX5. Lepas tu kau punya kena bagi tahu lah benda-benda ni kan. Lepas tu jenis kau Superman, tangan kipas carburetor. Main tebing, cucuk angin apa semua. Dan setiap kali kalau kita berlumba dengan grup-grup sebelah, grup-grup lain menang. Dan waktu tu tengah kemuncak main duit. Siapa kita betting lah. Katakan satu game 500. Betul. Menang Tapi ni jangan tiru lah. Jangan tiru. Ini zaman-zaman tu dulu lah. Zaman-zaman kita nakal lah. So ada satu malam tu, bulan puasa, bulan Ramadan, macam bulan ni lah, bulan Ramadan. Kita ada satu game dengan ada satu team lain lah kan. Masa tu besar je. Tak silap aku 1,000. Betul. Dan dia 500, kita 500. 500. Dan aku ditugaskan pegang duit tu. Aku adalah penganjur lah. Orang kata EO kan, event organizer. Aku lah. Aku ni event organizer lah kan. Macam kita main kita buka jalan. Jalan mana kau nak main? Maksud kita deal dengan tim, berdua-dua tim lah. Duit pada aku, kita nak buka jalan mana? Diorang kata nak buka jalan Kota Tinggi. Jalan kota naik malam ni. Jalan Kota Tinggi. Waktu tu hospital tak buka lagi, jalan kota. Rumah kor rakyat tu pun ada lah, tak ada sangat lah. Sunyi lagi situ. Sunyi lagi lah. Memang kalau berlumba kat Keluang tu tahu lah, jalan kota, jalan apa? Jalan Neo, Tinam, Jalan Neo, Jalan Taman Intan yang famous. Lepas tu aku cakap, kita main dekat Jalan Kota Tinggi. So aku dengan ajak ni satu kereta. Belakang kita tu ada seorang kawan lagi. Pojan. Ingat lagi budak kampung, Pojan. So pergilah dekat finishing line. So bila kereta ni finishing, lepas tu belakang tu tebing. So aku pun reverse kereta menghadap ke jalan lah. So sini penuh ni budak-budak motor ni. So aku duduk, kau tahu kat mana? Di dekat depan bonet kereta bro. Event organizer pegang duit. Aku jerit kat semua. Semua dengar sini. Duit pada aku Siapa menang kita tengok. Siapa yang lepas finishing ni dulu, aku tu serah duit. Gentle lah. Gentle. Semua gentle. Motor mana yang main, pergi kat starting point. Semua pergi. Aku masa macam abang long besar. Aku duduk. Aku drivernya. Dia driver lah kan. Dia driver kat sebelah. Suria kat sini. Tak boleh hisap kat sini. Kenapa? Nanti bapak bau. Jari ni bapak tak bau. Ingat siapa yang ni menang dapat duit pada aku Aku pun duduk. Kau ingat masa tu engkau dekat tepi. Sekali tiba-tiba kita tunggu. Mana tak starting lagi ni. Dah berapa minit kan. Asal lama sangat diorang ni. Mana ada walkie-talkie, mana ada handphone time tu. Betul. Kenapa lama sangat? Kita pun tunggulah. Tunggu. Aku ingat lagi ada satu kereta Wira. Cahaya dalam gelap. Cahaya lama. Dalam gelap. Aku pun cakap, tak apa. Lepas kereta Wira ni, diorang starting. Kereta tu sampai kat depan dia. Dia tu berhenti dekat depan tu. Tiba-tiba keluar orang pakai jaket
yang macam leather warna hitam apa semua. Semua dah ramai-ramai tu lagi. Lepas tu aku cakap, jap, masuk dalam jap. Masuk dalam kereta. Lepas tu ada yang jerit, ini polis ni. Aku cakap, alamak. Tapi tak adalah siren polis apa semua. Tak ada. Aku sampai hari ni aku tak tahu dia polis ke bukan. Lepas tu kau dia ajak dia masuk dalam kereta. Dah ke depan ke belakang. Ke depan dah kereta tu kat depan dah block, ke depan ke belakang. Yang member kita seorang ni tu terang dia tak clear badan dia. Waktu tu dia pun takut lah kalau ada urine ke apa kan. Aku tengok dia dah masuk kereta. Toleh lagi sekali dah hilang. Dia melompat dekat tebing belakang tu, dekat pokok sawit tu, hilang. Tinggal aku dengan ajak berdua. Dia masuk dalam kebun sawit tu dalam pukul 1-2 pagi. 1-2 pagi. Dah aku dengan ajak ni dah tarik baju keluar, dah mencangkung. Mencangkung berdua dengan ajak. IC aku lagi 2 minggu nak masuk Navy dia 2 minggu masuk Navy. Lepas tu kata, IC mana? IC. Aku pun bagi IC, kau pun bagi IC. Bagilah IC. Lepas tu tengah dia kau merayu Aku cakap janganlah cik, saya nak masuk askar cik lagi 2 minggu ni kan. Yelah aku takut pakcik tu pun dia tak beritahu dia polis ke, dia rukun tetangga ke. Aku pula nak backup dia. Tak apa cik, saya lah biar saya kena tahan lah cik. Lepaskan lakuan saya. Tu tak ada lah. Kalau dia lepas aku pun kena lepas lah cik kan? Tapi pakcik tu dia tak timbal balik. Timbal balik. Okay, kalau aku lepaskan kau, apa aku dapat? Dan time tu kita nego lah. Cakap, kalau lepaskan cik, kita bagilah sikit sagu hati apa semua. Dia kata okey lah. Dia bagi masa, tapi duit tu tak ada pada aku. Aku cakap yang jahatnya dia kat sini aku nampak Syarul punya seni dalam berbincang. Kau tahu pakcik tu minta timbal balik. Pakcik tu tanya, game ni berapa mahal? RM500 cik. Maksudnya ada RM1,000 ni kat tangan. Aku nak RM1,000 pakcik tu kata kan. Jadi Syarul kata, tapi duit tu tak ada kat saya. Padahal duit tu memang ada kat dia. Dia yang pegang. Aku kat sebelah aku diam. Okay, IC kat dia. Jadi pakcik tu kata, aku bagi kau masa setengah jam je. Kau datang balik sini, bagi aku duit RM1,000 tu. Cik, lepas tu Syarul masuk dalam kereta, dia kata, jom jap ikut aku. Aku cakap, pergi mana Rol? Jom. Dia pergi satu kat kedai ni. Kedai-kedai runcit kau tahu. Dia turun, dia keluarkan duit RM1,000 tadi. Kak, ada duit kecil kak, tukar kak. Dia tukar duit RM1, duit RM2, duit RM5 semua dia tukar. Masa tu aku tak faham lagi, kenapa dia tukar macam ni kan. Lepas tu dia ambil duit tu, dia kira dalam lebih kurang RM70-80 je. Daripada duit kecil tadi tu, dia jumpa kat pakcik tu balik. Pakcik, tadi kita jumpa budak-budak, ni je cik, budak-budak sekolah cik, dia orang bukan ada duit sangat pun. Dia bagi RM70 tu. Balance dia tu, ajak, ini kita bagi 2. Sebab dia orang lari. Tiba-tiba untung. Lumba tidak, duit masuk. Minta maaf. Hari ni kawan-kawan baru tahu. Hari ni korang baru pecahkan rahsia. Bila kita balik rumah tu, budak-budak motor semua dah berlonggok kat rumah aku. Betul. Berlonggok rumah aku. Lepas tu kita orang masuk je. Dia kata, aku pun cakap, korang pergi mana? Kau nampak aku dengan Rajak dah kena tangkap apa semua. Korang satu apa pun tak tolong. Sorry Arul, kita orang kelang kabut. Macam mana keadaan? Aku cakap macam mana apa? Bila kita dah duduk kat situ, dia pegang IC kita, dia pau lah. Semua duit RM1,000 semua dia dah ambil lah. Kita dah tak ada duit lagi lah ni. Lepas tu ajak pun, betul ajak pun, betul. Kat situlah seni lakonan kita diasah. Tapi rupanya duit tu pada kita dah bagi 2. Kan? Tapi bulan baik ni halalkan lah ya. Dah, jangan buat benda-benda tu semua. Benda yang bukan elok untuk ditiru pun. Tapi kenangan lah tu, kenangan lah. Waktu muda-muda tu. Alah. Dah lalu rehat dah ajak Rul. Banyak sangat kita cakap. Sekejap lagi kita sambung lagi dalam Shiro dengan Sobat. Boleh macam tu kan? Aku tak tahu benda tu.
Rasa berhantu tak cukup satu. Amboi. Kau minum ke? Rasa kopi kampung. Oh, kalau minum kopi dia kena macam tu Memang. Dia memang Bandung macam mana? Enak banget. Jadi boleh pertimbangkan house set. Kalau nak buat dia punya jingle ke apa nak tour ke Bandung ke? Nak tour ke Bandung dia enak banget. Yang aku kopi. Okay guys, kita nak cerita macam mana pula permulaan Shiro. Tadi dah kenangan kan. Tadi kenangan waktu budak-budak kan. Jadi permulaan Shiro ni kita sebenarnya saya dah masuk audition. Aku dah masuk audition, kau pun tahu je kan. Tahu, kau dah audition dulu sebelum Raja Lawak 6 kan. Raja Lawak 6. Kita dapat Raja Lawak 6. Sebelum tu aku audition dah 3 tahun. Gagal. So akhirnya tahun yang ke-6 tu aku jumpa kau dekat depan masjid malam raya. Aku balik raya. Kau balik raya. Masa tu aku duduk aku fikir siapa nak buat grup solo dah tak lepas 3 tahun. So bila kau lalu tu je dekat masjid malam raya tu dapat ilham tu. Tu macam inilah orangnya. Kau dengan bawa kelisa masuk kat rumah kau dekat sebelah masjid. So aku duduk depan masjid. Dekat situ timbul ilham. Ajar. Dan aku tahu kau ada basic teater. Pernah lah main teater kat Keluang dulu. Kau ada basic teater. Sebab tu aku tidur-tidur ajak lah. Dia boleh berlakon teater apa semua. Bermaksud pementasan kau ada ilmu kat situ. Kau ada sesuatu. So aku cakap cuba try ajak. So kan kita berdiskus malam tu dekat depan masjid. Depan masjid Depan masjid Haji Manan. Kita plan nak bersatu. Kita plan nak masuk. Dan kau pun okey, aku pun okey. So kita cakap pergilah audition dekat Shah Alam. Aku ingat audition ni biasa. Tapi audition ni nak bagi tahulah daripada dalam mall Shah Alam tu. Ni pentas. Orang beratur sampai pintu utama. Daripada pintu utama tu lagi orang beratur lagi sampai luar. Sampai divider. Divider ada jalan. Jalan ada divider tengah. Divider tengah ada jalan lagi sebelah tu. Sebelah jalan tu ada divider. Ya. Kat situlah kita orang beratur. Betul. Ramai kan. Ramai nak ambil nombor nak masuk audition Raja Lawak. Rasa pukul 11 ke pukul 10 kita ambil nombor. Kita naik pentas pukul 5 tu. Pukul 5. 5 pukul dan 6. Mula-mula kita masuk tu ramai. Aku dah bercerita benda ni dekat podcast lain. Sebenarnya Shiro bertiga pada awalnya dengan Arwah Jamal. Dia kata nak bersama. Lepas tu tiba-tiba ada masalah sikit dan dia tak naik. Dan kita naik berdua. Alhamdulillah kita dapat. Dan kita mengorak langkah ke Raja Lawak 6. Dekat situlah kita jemput sobat-sobat yang lain. Tapi kalau ikutkan je, bukan nak kata apalah, batch Raja Lawak 6 ni adalah batch yang ramai dalam industri komedi hari ni. Betul tak? Masih lagi. Betul? Masih lagi. Masih lagi. Shiro. Siapa lagi? Zero. Kumpulan Putih hari ni. Kalau tak dulu dia Albob. Ya betul. Arwah Abam dengan Ali. Dia satu tim Albob. Lepas tu ada Selak Fat dengan Wak. Wak dah. Betul. Wak sekarang kat Johor. Lepas tu kumpulan Tuyul tak ada lah. Tuyul Abang Lan dengan abang apa? Abang Lan dengan abang siapa namanya? Lupa. Tapi berdua Abang Ijat. Dekat sana. Lepas tu Zero. Kumpulan Zero. Atu, Botak dan Pedal. Pedal. Ni adalah sebab dulu Shiro dengan Zero ni kita duduk satu rumah tau. Betul. Jadi apa persembahan yang Zero nak buat, dia akan training depan kita. Betul. Nanti dia tanya kita, okey tak persembahan dia. Tapi kita bagi tahu jujur. Sama juga dengan Shiro. Shiro pun praktis depan dia dan dia orang pun komen kita juga. Betul. Sampai kita orang cakap kalau boleh kita berdua biar kat final sama-sama. Betul. Ini memang macam ni bila kita dah di blend dalam satu grup. Masa tu kita dipecah kepada 3 mentor. Arwah Pak Yus, Angah dengan Tauke. Betul. So bila kita orang Zero dengan Shiro ni bawa grup Toke. So bila kita dah bersama dalam satu rumah tu, kita dah blend lah. Apa kesusahan dia, apa cerita kita, semua dah macam adik-beradik. Kita kumpulan Zero. Sampai ada satu momen lucu tu, aku ingat 1 minggu tu temanya adalah korang kena cabut dalam balang tu. Aku apa? Kalau aku seorang nelayan. Kalau aku seorang ... Jadi apa-apa bila kau tarik, aku adalah seorang apa. So kita tarik tu, kita dapat kalau aku seorang nelayan. Kalau betul, kita dapat kalau aku seorang nelayan. Kalau aku seorang nelayan. Kumpulan Zero tarik, kalau aku
Seorang director. Shiro nakkan cerita tu sebab kita dah ada satu cerita. Kalau aku seorang director, kita dah ada sketsa tu. Zero pula nakkan cerita kita. Kalau aku ada seorang nelayan, sebab dia ada cerita nelayan. Dia ada cerita nelayan sebab 3 orang adik-beradik ni adalah nelayan. Waktu ni pula semi-final ni. Penting ni. Oi, penting. Ni nak melangkah ke seterusnya ke final ni. Selepas tu nak minta tukar, production tak bagi. Dia kata, tak boleh. Kau dah tarik, itulah kau kena buat. So minta lah dengan kumpulan Zero, kau ada punchline ke bah? Kalau aku nelayan, ada. Dia pun bagi. Kau ada punchline kalau aku director? Ada. Kita pun bagi dia. Nah, bah, ini cerita pasal director, kita dah tulis Aku apa. Aku sangat. Oh, masa tu dia punya best. Aku punya okey kan ni? Okey bah, ini punchline kami memang jadi bah ini. Malam tu pun bermulalah kita melakukan persembahan. So kumpulan Zero keluar awal, memang pecah lah. Uish. Zero terbaik. Malam tu terbaik. Zero malam tu terbaik apa semua. Dan turn kita orang pula. Kalau aku nelayan, ada satu perahu, aku dengan Najat kat atas perahu, korang-korang tengah mancing. Keluarlah satu punchline. Kalau kita tengah mancing ni, ikan takkan datang sebab dia nampak kita. Habis nak buat macam mana? Ajak kata, aku pun ambil jala, jom kita selubung. Krik. Biru ke? Orang tak ketawa. Alamak. Waktu tu malu tu. Malu, orang tak gelak apa semua. Sampai dah finishing, memang paling hamba lah. Sepanjang Shiro buat persembahan, itu paling hamba. Dan kita orang tergolong dalam top 3 nak keluar. Push. Berderau darah masa tu ya. Kalau keluar malam tu. Itu lah. Tapi akhirnya alhamdulillah lepas sampai ke final dan menang juara 6 dan automatik ke Maharaja Lawak Mega. Okay. Satu pentas yang next level lah kalau lepas Raja Lawak tu. 2012 Maharaja Lawak, aku ingat minggu pertama. Okay. Kita pergi check content. Masa kita check content tu, kita buat persembahan yang tentang moral dan nasihat. Okay. Waktu kali pertama kita orang bagi tahu jenis lawak kita orang, waktu tu ada seorang hamba Allah ni kata, ini ke lawak yang kau nak buat? Lawak macam ni? Lawak nasihat ni? Ni lawak kampung. Ni lawak kampung. Kau balik malam ni mesti kau tersingkir punya. Ush. Bayangkan kita paling junior dekat Maharaja Lawak. Bila dikatakan, yang cakap tu bukan orang biasa. Dia orang tinggi jugalah dekat production tu kan. Ya. Kau kena keluar lah malam ni. Mau tak sedih babe? Aku dengan Ajak duduk dekat tangga, mata dah bergenang kan. Air mata dah ni. Itulah datangnya Datuk AC Mizal waktu tu. Kenapa engkau ni? Dah lah Tok, rasanya kita orang tak layak duduk atas pentas Maharaja Lawak lah. Kita terkeluar lah ni. Engkau masuk bilik aku jap. Aku dengan Ajak pun masuk bilik dia. Time tu dia cuci kita jap kan. Betul, kita suka tanya pendapat waktu tu. Engkau kenapa? Yelah, orang tak nak tengok kita orang. Shiro ni siapa? Juara Raja Lawak 6 je. Tak ada fan yang besar. Sebab apa? Waktu pengenalan setiap kumpulan, minggu pertama, dia akan bagi tahu peserta pertama kumpulan Jozan, ramai-ramai menjerit, wah Jozan. Kedua Jambu, ramai-ramai fan dia asyik angkat banner Jambu. Waktu awal. Ketiga Boboy. Keempat Shiro. Tak ada orang bangun babe. Sebab waktu tu tahun pertama kita masuk Maharaja. Tahun pertama tak ada peminat, tak ada apa. Waktu kita kita cakap dengan Dato' AC, cakap tak Dato', kita orang tak ada fan, kita orang nak keluar lah, memang kita tersingkir lah. Tapi Dato' AC bagi tahu memang orang nak tengok Jozan, memang orang nak tengok Jambu, memang orang tengok sini-sini yang lain. Tetapi sebelum dia orang tunggu Jozan keluar, dia orang akan tengok persembahan yang lain. Situlah Shiro kena curi limelight. Masa tu lah kau kena tunjukkan, mengembangkan sayap kau. So kita pun mulakanlah langkah tu kan, buat pedulikanlah lawak moral ke lawak mesej, kita buat satu-satu sampailah ke Tanah Kubur. Masa tu aku ingat lagi sketsa Tanah Kubur, aku jadi Nasir Bilahan. Alhamdulillah, masa tu pecah dan kita dapat standing ovation. Masa tu orang dah mula bercakap Shiro. Sampai kan apa, sebelum persembahan kita akan makan dekat Plaza Alam Central. Sebelum tu, sebab dia dekat Dewan MBSA, depan tu Plaza Alam Central. Kita akan pergi minum dulu petang. Biasa kita duduk minum biasa je kan, tapi lepas meletup
persembahan tu, kita jalan kat Plaza Lama Center tu je, orang dah start bergambar. Shiro kau kelakar. Time tu lah. Rasa artis Rasa macam, ni artis lah. Sebab kau berlawan dengan grup-grup Jozan apa semua kan. Time tu lah kita setapak sampai tahun tu, pertama kali masuk Maharaja Lawak, kita dapat nombor 3 ya. Ya, betul. Waktu tu aku rasa macam, yelah bila pada awal orang tak percaya dengan lawak moral ni. Tapi sampai kan produksi Astro ni wujudkan tema moral. Betul. Padahal betul. Moral tu satu kriteria yang kita buat dalam Shiro. Ya, tapi bila dia tema kan, semua kumpulan nak buat nasihat. Betul. Itu yang buat punca jadi lawak nasihat dan ni. Kalau kau ingat, biasa tajuk-tajuk dia zaman sekolah, tajuk-tajuknya kan tiap-tiap minggu ada tajuknya kan. Dia tak ada moral waktu tu. Tak ada moral. Kalau kau ingat lagi Maharaja Lawak, sampai ada satu part tu tajuk minggu tu moral. So sebenarnya moral tu trademark kumpulan kita lah dulu sebenarnya. So alhamdulillah daripada setapak ke setapak, daripada satu hanya angan-angan nak menang Maharaja Lawak je, kita berjuang daripada 2012, 2013, 2014, akhirnya dengan izin Allah SWT 2018 kita menang waktu tu, juara Maharaja Lawak. Alhamdulillah. Waktu tu aku rasa macam teringat terflashback balik. Waktu dulu-dulu first time bermula dengan sewa hotel tepi jalan Rul. Betul. Praktis kat kaki 5. Jadi aku terbayang balik macam sebab 3 minit yang orang bagi kita atas pentas tu, bila kita gunakan baik-baik, itulah apa benda yang kita dapat. Betul. Aku selalu pesan kat adik-adik juga kan, adik-adik yang baru-baru ni kan, 3 minit peluang yang orang bagi tu, kau guna betul-betul, mesti boleh ubah hidup kau. Betul. Sebab aku macam tu dulu. Betul. Aku bukan, yelah aku daripada askar, mana pernah naik pentas apa benda semua. Betul. Tapi 3 minit tu banyak belajar, banyak bertanya. Alhamdulillah. Ramai kat yang bagi tahu, buat lawak ni senang sebenarnya. Naik pentas, kau ada cerita kelakar, kau buat cerita kelakar, spontan naik apa semua. Tapi sebenarnya ni kita pecahkan rahsia lah. Kalau korang dekat pentas Maharaja Lawak buat persembahan, sebenarnya dia ada satu formula. Formula macam mana nak buat lawak dalam bersketsa. Ini yang ramai tak tahu je. Mungkin kumpulan lain tahu, tetapi dia tak praktikkan ke, ataupun dia rasa benda ni aku naik pentas spontan je lah. Sebenarnya yang pertama sekali, sebelum buat sketsa, kau kena ada sinopsis, cerita. Betul. Apakah tajuk sketsa yang kau nak buat? Contoh, tajuk sketsanya adalah 2 orang adik-beradik merebut harta pusaka mak dan ayah. Betul. Contoh. Walaupun tajuk dia serius, serius, tapi kita boleh create ke arah komedi. Jadi itu dia punya sinopsis. Siapa yang bawa cerita? Jadi bila 2 orang ni, kadang-kadang yang bawa cerita dia ajak. Kadang bawa ceritanya adalah aku. So kita kena tahu dalam sketsa tu siapa yang nak bawa cerita. Mungkin ajak, mungkin aku. Lepas tu barulah kita kepada treatment graf. Graf ni 3 minit kita akan pecahkan kepada saat. 3 minit, 1 minit 60 saat, 3 minit 180 saat. Ya. Bila 180 saat, kita akan buat satu graf. 20 saat, 40 saat, 60 saat, kita akan pergi ke atas-atas dan sampai 180 saat. Kau cakap macam ni, aku teringat kita selalu buat benda tu dulu. Ya. 20 saat pertama, apa punchline dia? Ya, 20 saat pertama, punchline. 20 saat pertama, sebelum masuk ke satu punchline, establish cerita. Ini paling penting dalam sketsa yang orang selalu terlepas. Establish cerita. Bila establish 20 saat, orang tak faham dengan cerita yang kita buat di atas pentas, orang takkan tahu je. Ibarat macam awak baca buku lah. Kau baca buku tapi buku tu tak ada tajuk. Tak ada. Kau ke mana? Kau buka surat pertama, ni cerita apa? Kau masih lagi tak faham walaupun dah buka surat pertama. Kalau tajuk tu ada tadi depan, dah faham dah ceritanya. Ini yang membawa penonton nak tahu apa rentetan cerita kau. Contoh macam tadi sinopsis, 2 orang adik-beradik merebut harta pusaka. 20 saat tu establish cerita. Macam mana establish cerita? Dalam satu cerita yang paling baik, sebab kita 3 minit, yang paling baik adalah pertengahan cerita untuk kita establish. Terus bergaduh. Sebab penonton akan nampak, apa yang orang buat ni? Jadi 20 saat tu mungkin ajak keluar ke, ataupun aku keluar ke, aku akan beritahu, Angah, bapak kita tinggalkan harta, kenapa bahagian aku tak ada? Itu jadi 20 saat tajuk. Jadi orang dah tahu, ini cerita pasal rebut harta. Aku pun balas balik dialog tu. Yang anak dengan ayah, aku je anak dia.
kau anak pungut. Dah start nak melawan. Bukan aku anak pungut. Kita berdua anak pungut. Kan bapak kita nama pungut. Mam, itu ada satu punchline. So, dua punchline. So, kita akan susun punchline tu sampai yang paling last punchline adalah punchline yang paling besar. Ataupun plot twist. Kan? Ataupun contohnya apa-apalah. Mungkin akhir cerita tu plot twist, ajak dengan aku dekat rumah gila. Dah makan ubat. Mungkin itu plot twist untuk akhir cerita. Jadi ini adalah teknik dalam membuat sketsa yang kita praktikkan daripada dulu ya. Dan aku pun sebenarnya nak ucap terima kasih kepada orang penting yang ajar teknik ni. Silakan. Yang selalu pesan kat kumpulan Shiro macam gini. Kena buat persembahan yang kemas. Terima kasih banyak-banyak Abang Bob Azrai. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak dekat Abang Bob sebab saya rasa selama ni saya bertapak dalam industri ni punca daripada ilmu Abang Bob. Minta halal Abang Bob, ilmu Abang Bob Aerol Yep. Minta halalkan apa Abang Bob selalu nasihatkan apa semua. Dan Abang Arwah Muhammad Khalid. Sebelum kita jadi juara Maharaja Lawak, sketsa Jepun kita, Abang Arwah Muhammad Khalid lah yang bagi dan bersama terima kasih. Ini ada orang-orang yang kita kena sebut sebab tanpa diorang, jasa diorang, kita tak ada ke tahap hari ni. Dan minta halalkan ilmu apa yang telah diberikan. Jadi kenapa kita nak buat Tamasya Komedi Rakyat? Sebab kita nak martabatkan lagi lawak-lawak moral ni dan bermesej ini. Dan satunya nawaitu kita adalah untuk merancakkan kembali industri komedi yang kita bagi tahu hari ni dah memang dalam keadaan tenat, dan juga dengan lahirnya banyak influencer komedi hari ni. Betul, kita meraihkan, kita tak cakap itu benda negatif, tak. Kita meraihkan influencer, konten-konten komedi dekat media sosial. Tetapi Tamasya Komedi Rakyat ni ada menjadi satu medium ataupun tempat untuk mengajar. Betul. Macam mana, kenapa kau menangis sedih? Aku nak pergi toilet dulu. Tak apa, ni podcast ni boleh. Kau pergi. Betul tak tahu. Sekejap lagi kita kembali semula. Aku nak Shiro dan Sobat. Ini podcast apa ni? Kau pula cakap dah macam YB lambat. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Im Razak. Ni nak bagi tahu tiket Tamasya Komedi Rakyat kita orang dah buka sekarang ni. Jangan lupa dapatkan tiket di uberticket.com. Kerana apa? Sekarang ni kita orang buka early bird. Korang kalau nak jimat, nak untung, baik beli sekarang sebelum habis. Habis ni dah tak ada dah harga promo. Hai, tunggu apa? Beli sekarang. Ini saya tak apa ke? Ini saya tak apa lah. Masih lagi kembali bersama dengan Shiro dan Sobat yang ditaja oleh House Egg. Lama rasa berhantu, tak cukup satu. Kopi kampung kau. Enak banget. Jadi pertimbangkan House Egg untuk ambil trademark tu. Tapi adalah sikit bayaran. Bagus ni anak Melayu ni. Melayu. Anak Melayu. Daripada Johor. Sebab tu nama dia House Egg. Yalah. Bunyinya egg. Okey, baik. Tadi sebelum kita keluar pergi toilet, kita nak sembang kenapa kita nak naikkan martabat lawak bermoral ni. Ya. Okey, jadi sebab tu Syarul come out dengan idea Tamasya Komedi Rakyat. Tapi aku setuju dengan idea kau ni sebab aku nampak kau punya usaha tu, kau pergi sampai ke Indonesia. Betul. Kau pergi tengok macam mana cara dia orang ni. Sebenarnya kalau kita tengok je terus terang negara Malaysia dan juga Indonesia, industri komedi di Indonesia lebih subur, lebih membangun hari ni. Dan aku terpanggil untuk ke sana dan belajar tengok macam mana, apa gerakan dia orang sampai dia orang boleh establish, membawa komedi ni ke satu tahap yang lebih tinggi. Terang dekat sana diorang bukanlah kata tak pandang stesen TV. Diorang ada pandang stesen TV, tapi kalau stesen TV tak panggil diorang pun mampu bergerak sendiri.
bukanlah dia orang bergantung harap dengan stesen TV. Ya, betul. Kalau kita kat sini lebih bergantung harap dengan stesen TV. Kita bergantung pada stesen TV kan. Dan maja-maja korporat pun ada panggil dia orang dan kemudian dia orang buat tour sendiri. Dia orang pergi ke Bandung, pergi ke Bogor, pergi ke Batam. Jadi dia orang rancak. Jadi bukan satu tim yang tengah bergerak hari ni. Banyak pasukan lagi. Macam Unite dia orang. Dia orang unite. Dia orang siap boleh macam ni. Katakanlah minggu ni kau dekat Bandung buat persembahan. Aku minggu depan. Cakap macam mana dekat Bandung? Okey. Okey. Minggu ni kat Bandung. Minggu depan aku kat Bandung. Kat mana hotel yang ni? Jadi dia orang bertukar-tukar tu. Jadi aku pergi sana pula. Dia orang tak ada sekatan macam kau jangan ni, kau jangan ni. Tapi yang aku paling respect, gerakan ni bermula daripada 5 orang stand up comedian tu. Yang Radit, Panji, Ernest Prakasa. Dia orang dah kira tahap otai lah dekat Indonesia. Dan aku tengok persembahan dia orang, tajuk dia The Founder, yang aku pergi bulan 12 tahun lepas. Bila aku pergi, sebenarnya Tamasya Komedi Rakyat ni adalah template daripada The Founder lah. Dia ada 3 segmen ataupun 3 orang kata apa, genre komedi dalam satu persembahan tu. Yang akan dipertontonkan. Dia ada stand up komedi, dia ada improv dan juga sketsa. So bila aku pergi tengok The Founder, 10,000 orang datang je. Dalam satu hall besar tu 10,000 tu. 10,000 tu. Aku cakap ramai yang datang. Yang datang bukan jalan-jalan je. Salah seorang yang duduk belakang aku ni adalah Pak Anies Baswedan, yang lawan Prabowo, Presiden Indonesia. Ya. Dia pun datang tengok. Aku cakap wow, ini scene yang sangat menarik. Dan kemudian aku pergilah tengok community stand up dia apa semua. Bila tengok macam tu, dan aku pergi kat kau, aku cakap jap, kita kena buat perkara ni, benda ni, dan gerakkan dekat Malaysia juga. Sebab apa? Satunya, kita dah lama tak ada atas pentas bersama. Betul. Kita pun fikir nak comeback macam mana, telemovie ke apa ke. Tapi tak ajak kita buat tour. Tapi tour ni eksklusif. Orang yang datang ni boleh tengok. Kita memang takkan keluar Tamasya Komedi Rakyat takkan keluar langsung dekat Facebook ke, tak ada, YouTube tak ada streaming ada, tak ada. Oh, maksudnya siapa yang datang malam tu je yang boleh rasai, yang tahu momen tu. Di mana ada stand up, ada improv dan juga ada sketsa. Yang di mana sebenarnya 3-3 ni adalah cabang komedi yang sama. Dia adalah komedi. Tapi dekat Malaysia ni orang tak tahu sangat stand up tu macam mana. Dia mungkin tahulah stand up ni, tapi teknik macam mana stand up. Apa yang nak cerita. Macam improv dia orang tahu. Improv ni super spontan. So dalam Tamasya Komedi Rakyat ni nanti masa tour tu, benda-benda tu, perkara-perkara tu akan diterangkan pada penonton juga. Dia akan terangkan lah kepada penonton. Oh, maksudnya sambil belajar lah ni. Sambil belajar, dan juga kita jadikan dia tamasya macam impian kita berbual tu. Kita nak edukasi, kita nak bagi satu pendidikan dekat orang lain tentang komedi. Sebab tu ada tamasya kat luar je. Oh, kat luar ada apa pula lagi? Dekat luar tu ada festival makanan satu. Lepas tu ada pentas. Pentas tu akan dijadikan tempat untuk kita berforum. Contoh, ramai orang nak jadi content creator. Yang lawak komedi. Tapi macam mana cara nak buat macam ni? Dan itu akan dihadiri oleh orang-orang yang tahu, arif tentang konten komedi. Betul lah tu. Lepas tu yang paling best juga, kita buka open audition. Siapa nak buat komedi stand up ataupun berkumpulan, siapa yang lepas audition tu akan jadi pemain salah seorang di Tamasya Komedi Rakyat. Oh, jadi kepada siapa yang simpan angan-angan untuk berada di atas pentas, buatkan beribu-ribu orang ketawa, meh datang dekat Tamasya Komedi Rakyat ni. Kita sediakan pentas untuk korang semua. Betul. Jadi kat situ kita akan meraihkan dan kita merancakkan komedi hari tu. Jangan takut tau. Jangan rasa macam nervous lah nak buat persembahan. Tak. Jangan. Mana tahu kat situ lah tempat korang bermula. Betul. Bila kau dah nampak macam tu, kau dah rasa feel naik atas pentas dan berkenalan dengan selebriti apa semua, dan kau inilah tangga untuk kau naik kan satu step lagi ke atas. Tapi sebenarnya kita pun harap juga, Arul, pelawak yang ternama semuanya pun kalau kita letak ke atas pentas, benda ni takkan boleh jadi. Betul. Tanpa ada sokongan penonton-penonton. Betul. Orang-orang ramai ni kena datang, dan satu benda lah kadang-kadang aku tak ada benda yang bukan nak tegur lah, macam nak share. Silakan.
kadang-kadang orang bila dia tengok komedi, dia punya komen tu, dia kata apalah benda ni tak bermanfaat. Benda ni, dia macam ni tau. Komedi, bila kita tengok, kita kena set mind kita yang kita tengah tengok komedi. Jadi baru kita boleh terima yang orang tu sedang melakonkan komedi. Betul. Kalau dia kata program komedi ni adalah program yang tak bermanfaat, tak orang kata tak ni lah. Tapi aku tak faham kenapa dia kata tak bermanfaat, sedangkan ya dalam kehidupan kita tak semesti kena ada satu rencah je. Tak semesti kena ada garam. Dia perlukan gula untuk jadikan enaknya kehidupan tu. Betul lah, betul. Kalau kau kata komedi tak bermanfaat, maksud apa yang tak bermanfaat? Sebab bila dia tengok bersama-sama tu, dia kata apa benda dah tak bermanfaat. Sedangkan ada program-program yang bermanfaat. Contoh program ustaz. Kan? Ada program ceramah. Ada program. Tapi bila ada program-program begitu, tak ada pula orang yang pergi tengok. Kurang lah pula sambutannya. Ada segmen dia lah. Ada segmen dia kan. Jadi tu kena aku tak faham. Dia orang ni tak dapat bezakan sama ada komedi dengan apa benda-benda yang lain tu. Tapi kalau kata komedi tak bermanfaat, aku nak throwback sedikit lah. Ni peristiwa yang aku alami bila yalah kita anggap komedi tu hanya gelak ketawa. Betul. Kita naik atas pentas gelak ketawa. Sampailah satu hari tu aku ke Kota Tinggi je. Aku makan dekat Belangkas Mahkota masa tu. Belangkas. Tengah makan Belangkas tu tiba-tiba aku pun lalu kat satu table pakcik ni. Pakcik ni duduk seorang-seorang je. Dia tengok aku daripada start aku makan sampai aku nak basuh tangan. Bila aku lalu sebelah dia, aku senyum lah. Cik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumpulan Shiro Ya cik. Boleh tak lepas basuh tangan, pakcik nak jumpa sekejap? Aku cakap, boleh. Aku pun basuh tangan, lepas tu aku duduk sebelah dia. Dia pegang tangan aku je. Dia cakap, pakcik nak ucapkan terima kasih. Mata dia masa tu dah berair. Cakap, kenapa? Sewaktu arwah isteri dia hidup, dia kena stroke, dia terbaring. Tak boleh nak apa, stres lah kan. Tak bergerak apa semua. Anak dia suruh makan, dia tak nak makan. Lepas tu tiba-tiba terbukalah Maharaja Lawak Mega. Waktu tu sketsa kita jadi ayah dengan anak itik. Ingat? Kuek kan. Waktu kita buat kuek tu, ajaibnya je, arwah isteri dia ni senyum dan gelak masa kita buat kuek. Allah. Masa tu dia terbaring. Lepas tu bila kita buat kuek, dia senyum tu. Time tu lah anak dia kata, time dia kita suapkan mak kita makan. Jadi dia download kita punya sketsa. Time kuek tu dia tunjuk mak dia. Lepas tu mak dia senyum, dia suap makan. Suap makan sampailah isteri dia meninggal. Kenapa? Kau tak sempat jumpa? Memang aku tak jumpa. Masa pakcik tu cerita pun isteri dia dah meninggal. Dan dia cakap, anak-anak dia bagi tahu, ayah carilah kumpulan Shiro, ucap terima kasih sebab ibukan mak kita. Dan sebab dia buat lawak tu, mak kita dapat makan, mak kita boleh makan, gembira apa semua. Dan dan ayah dia kata, macam mana aku nak cari Shiro, aku pun tak kenal dia. Yelah kan. Lepas tu dia tak tahu apa doa dia, dan hari tu dapat jumpa aku. Dan dia nak ucapkan terima kasih sambil menangis je. Dekat situ aku pula sebab yelah, kita rasa puas dengan puas, apa yang kita puas buat. satu. Dan satu lagi, kenapa kita cakap macam kau cakap tadi lah, lawak yang tak ada manfaat, lawak apa semua, mungkin bagi setengah orang tak ada manfaat, tapi ada manfaat bagi sekelompok orang ini. Betul. Dan aku pun nak tegur ya, ada yang kata lawak ni lawak bodoh. Ni lawak bodoh. Sebenarnya tak ada istilah lawak tu pandai ataupun lawak bodoh. Lawak subjektif. Engkau gelak, maksudnya lawak lah. Contoh macam zaman Charlie Chaplin dulu. Kita nampak ada yang kata lawak ni bodoh, jatuh berpam. Tapi ada orang suka. Orang suka, orang gelak. Dia tak, bukan istilah lawak bodoh. Penerimaan anda semua mungkin ini lawak bodoh, ini tidak. Mr. Bean. Kau ingat berapa bijak Mr. Bean? Coach, Rowan Atkinson. Tarikh lahir sama dengan aku, 16 1. Rowan Atkinson. Berapa punya bijak. Kan? Ini adalah lawak, dan orang kata laughter is the best medicine. So, inilah sikit kita boleh kongsikan tentang komedi dan juga Tamasya Komedi Rakyat ni. Haraplah
dapat membangun dan merancakkan kembali industri komedi tanah air bersama dengan sobat-sobat yang lain. Dan minta maaf juga kalau ada yang kita tak jemput je. Wah, ramai yang cakap, kau tak jemput aku pun, Janganlah ingat bila kita tak jemput tu kita tak bersobat. Tak tahu, kita bersobat. Sebab impian kita nanti one day kita nak ada semua pelawak-pelawak unite kat atas satu bentais. Bukan Tamasya Komedi Rakyat dia, mungkin Shiro buat Tamasya Komedi Rakyat. Mungkin sekelompok pelawak ni buat apa? Satu branding yang lain. Jadi kita boleh, hari ni aku tua Kedah, engkau pergi Terengganu. Seorang pergi Johor. Jadi meriah industri komedi tu. Yes. Kita bukan cakap industri komedi ni untuk naikkan Shiro saja semata-mata. Tak, bukan. Kita nak kawan-kawan kita yang lain semua keluar daripada sarang semula. Betul. Dan kita harapkan Tamasya Komedi Rakyat ni jadi medan untuk kita menghargai senior-senior kita tu. Betul. Itu betul. Dan kita pun ada satu segmen. Korang kena datang sebab di malam Tamasya Komedi Rakyat tu ada emosi yang kita akan suntik yang hanya dapat dirasai oleh yang datang. Ya. Harga tiket tak mahal, serendah RM50. RM63. Serendah RM63. Dan itu yang paling rendah. Nak VIP, ada VIP, 200 lebih VIP. Dan VIP 200 lebih tu, apa yang dia dapat, dia boleh dapat merchandise dan juga dapat makan bersama dengan kami semua di satu lounge. Chill bersama semua artis-artis. Korang boleh bergambar, korang boleh peluk dengan artis semua apa, dan korang akan dilayan VIP hari tu. Jadi sayang-sayang semua, jangan lupa untuk dapatkan awal tiket-tiket ni semua. Dan juga dapatkan kita punya, mesti ada merchandise yang terbaik untuk Tamasya Komedi Rakyat ni nanti. Baik, sebelum kita undurkan diri ni, ada satu soalan aku nak tanya kau. Alamak. Okay, kalau kau ada satu soalan je, aku pun ada soalan juga. Oish, dia pun simpan soalan. Siapa tanya dulu? Kau dulu, aku tanya dulu. Kau tanya dulu. Oh, kau ready tanya? Okay, soalan ni panas? Tak panas sangat lah. Untuk aku sejuk je. Dalam masa 7 tahun kau sunyi, kau macam keluar daripada industri, kau ke pentas politik. Aku nampak ceramah-ceramah kau. Aku nampak kau naik atas pentas begini-gini tangan kau kan. Tapi kenapa selepas 7 tahun ni kau kembali balik dalam industri? Sebab politik tak ada jawatan ke macam mana? Ke apa Rul? Politik ni lain, kejam kan? Dia tambah lagi Rul. Kau menikam? Aduh. Kenapa kau batal balik? Politik ni terus terang dia bukan sebab jawatan ya. Bukan jawatan. Ada jawatan kita berkhidmat, tak ada jawatan pun kita berkhidmat. Pada akulah, kalau kau tengok aku pun sekarang sama tak ada jawatan pun okey. Tapi persoalan kau adalah kenapa kembali ke industri komedi sedangkan kau dah ke politik dulu kan? Yalah. Sebenarnya ia adalah sebab perjuangan. Politik dan komedi adalah kerana sebuah perjuangan je. Dalam politik, kita memperjuangkan hak rakyat, memperjuangkan membela nasib rakyat, apa yang kita boleh lakukan tambah baik untuk rakyat hari ini, itu politik. Tapi sama juga perjuangan dalam komedi. Kenapa aku kembali ke komedi? Kan kita cakap tadi, nawaitu. Apabila kita melihat industri komedi semakin menguncup, kau ingat aku tak rindu ke jak zaman-zaman kita berada di pentas Maharaja Lawak? Sebab akar aku adalah komedi. Kau pun tahu, dan kita throwback berapa lama tadi pun dia bercerita pasal the past of komedi, kita buat persembahan. Bila 7 tahun tu aku mengikuti Maharaja Lawak Mega, Kau Masuk, MLS, semua aku tengok. Bila makin lama makin mengecil, aku cakap aku kena buat sesuatu untuk aku naikkan balik industri komedi tanah air. Sebab tu aku belajar sampai ke Indonesia, pergi jumpa pelawak sana, macam mana nak buat, tercetus Tamasya Komedi Rakyat, dan kita bergabung kembali dan naikkan dengan niat nak merancakkan dan membantu kawan-kawan yang lain. Itu perjuangan dalam komedi. Jadi ya, terima kasih. Nak tepuk boleh tepuk sekarang. Boleh masuk efek tepuk. Dah lama tak dengar efek tepuk. Ya, bagus. Ya. Jangan sweet lah. Relax, chill. Aduh. Tapi ini adalah satu perjuangan aja. Bukanlah kerana tak ada job masuk ni. Aku tak ketepikan politik. Dan maksudnya kau masih lagi berlandaskan, masih lagi berkhidmat. Dan dalam sama perjuangan dalam industri komedi, nak tengok kawan-kawan yang lain rancak pun adalah satu perjuangan aku juga.
Aku nak tengok kau Jack. Aku nak tengok kawan kita Atu, Fikri, Daniel naik, ada rezeki sama-sama kita. Aku kita takut lah kalau tengok wakil rakyat macam care sangat kat rakyat ni. Jangan risau. Jangan risau. Ini betul Jack. Kau kenal aku kan? Kau kenal aku kan tak? Kau tak kata kenal aku Jack. Aku kenal kau. Korang semua tak kata kenal aku. Jadi kita sama-sama sokong. Ya, inilah dia. Nak aku ambil tong sampah ke bucap? Tak apa. Itu dulu Jack. Tu YB dulu. Okay. Tapi sekarang ni kita dah matang ya. Ya, mantap. Tapi aku tahu kau masuk komedi, kau masuk politik dulu pun UMNO kan kau? Ya. Waktu tu pun UMNO bukan tengah Ya, di betul lah. atas. Betul UMNO kalau tengah, itu kalau nak cakap kau sebab jawatan. nak jawatan, mesti kau dah masuk waktu UMNO tengah kuat kan? Ya, betul. Kau pun faham je. Kita pun pandai politik juga. Oh, Tapi kau tahu lah kan, mata-mata. okey. Aku pula kena gam kot. Okey. Komedi punya pasal lah, aku kena minta maaf. Oh. Okey. Soalan aku pula je. Ya. Kau dah tanya aku soalan. Yang soalan aku pula tak adalah panas sangat kan. Okey, relax, sabar. Degupan jantung tu turunkan sikit kan. Aku tahu kau berdebar. Soalan aku. Ush, nervous je. Kita pernah berada dalam satu pertelingkahan. Kita pernah bergaduh. Ini adalah kemuncak sebelum kita berpecah je. Minum Bandung Ini menyebabkan rakyat Malaysia ini menyebabkan satu Malaysia waktu tu bergegar. Shiro berpecah. Ni statement kau, ni statement aku, ni semua kan. Sampailah ke tahap ni soalannya adalah sepanjang kita renggang tu je. Kau buat hal kau, aku buat hal aku. Tak ada ke satu masa tu ataupun terlintas ataupun terdetik dekat hati kau, uish, aku teringat dah Syahrul. Ataupun mungkin kau nampak kau tengah jalan, tiba-tiba bawa kereta, kau terlanggar lubang tu, ish, teringat Syahrul. Mungkin sebab kau teringat bekas jerawat aku ke. Macam tu sekali. Mungkin kau confident aku teringat kau. Teringat kau. Lepas tu mungkin kau lalu kau tengok YB tengah berucap, apalah khabar Syahrul kat kampung tu. Mungkin kau scroll IG aku sambil kau menitis air mata sebelum tidur. Tak ada ke momen tu je. Kau nak aku cerita jujur ni? Jujur lah. Aku tadi cerita jujur dengan kau. Aku jujur dengan kau. Takkan kau tak jujur aku kata kita nak comeback. Comeback okay. Kena ni nampak. Semua dah kembali dah. Semua nampak. Dah kembali ke belakang monitor lah. Semua dah. Cerita jujur je. Ini heart to heart. Aku dengan kau kawan kan. Okay. Jadi bila kawan ni Rul, aku rasa kawan tak boleh ada kepura-puraan tau. Okay. Kita tak boleh macam depan kita ketawa, belakang kita tak suka. Betul. Ataupun sebaliknya kan. Tapi aku dengan kau lain. Kita kenal daripada kecil. Waktu aku bergaduh dengan kau tu pun, tak pernah sekali pun aku lupa kau pun. Selalu je aku ingat kau. Sebab yelah, macam mana aku nak lupa orang yang buka jalan untuk aku dalam industri ni. Nampak tak punya iklan? Tapi kau pun tahu perangai aku. Aku jenis yang tak suka selindung. Aku rasa macam benda salah, aku tegur salah. Benda yang betul, aku tegur betul. Tapi aku willing juga untuk ditegur. Kau pun tahu perangai aku Rul. Mulut je cang. Tapi bila berpeluk, minta maaf, nangis-nangis. Tapi ada satu hari lah, dalam banyak-banyak masa, ada satu hari tu aku balik ke kampung. Hari raya tak silap aku Rul. Jadi aku buka-buka WhatsApp kan. Aku nampak WhatsApp kawan-kawan nak berkumpul dekat taman dancing. Aku cakap, aku nak datang ke tak nak ni. Aku kata sebab tu kawan-kawan. Tempat tu pun tempat kita membesar kat situ, taman tu. Tapi aku nak datang, aku tahu kau ada kat situ. Aku nampak kan WhatsApp tu kau ada kat situ. Jadi aku cakap, kalau aku datang, aku takut aku buat orang lain awkward. Kan? Sebab wanita kita tak berdua lagi waktu tu kan? Kita tak berdua lagi. Kita bergaduh lagi waktu tu. Kau tahu apa aku buat? Kau rasa aku buat apa? Aku bawa kereta senyap-senyap, aku lalu kat taman tu. Serius lah? Serius. Masa kita tengah berkumpul tu, kau lalu? Aku lalu. Aku tengok daripada jauh. Aku cakap kan, uish, diorang ada kat situ lah. Macam mana Ajak nak pergi ke tak nak? Nak pergi ke tak nak?
Tapi bila aku fikir balik, itulah aku cakap, bila kita kawan ni, aku tak boleh ada dalam kepura-puraan. Aku tak boleh turun kat situ dengan berpura-pura yang aku sebenarnya tak ada apa-apa dengan kau. Allah. Sampailah satu hari yang kau kata, ajak kau telefon aku, jom kita jumpa. Kau ingat tak aku request apa? Aku cakap, aku boleh nak jumpa kau, tapi aku tak nak jumpa depan orang lain. Okay. Aku nak jumpa aku dengan kau berdua je. Betul. Waktu tu lah kita luahkan apa segala yang rasa kat hati. Dan jujur aku cakap, balik daripada office tu malam tu, lepas dah bermaafkan kan, aku rasa macam satu benda unlock lah dalam hati aku. Dia sebenarnya kat situlah kita boleh rasa yang bergaduh tu tak apa. Tapi yang bermaafan tu luar biasa. Penting. Kena, kalau kau berani bergaduh, kau juga kena berani bermaaf. Betul. Jadi aku harap selepas kita dah bermaaf kali ni, aku nampak kau lain, Rul. Kau cari aku sampai ni 9, kau bagi hadiah. Betul, dia proses pembelajaran lah bagi aku kan. Aku pun betul terang dengan kau. Macam kita cakap lah, yang bergaduh aku dengan kau, yang tahu isi hati pun aku dengan kau. Tak perlu kita nak bersindir-sindir di media sosial, nak ni. Sebab apa, satu hari nanti aku tahu ada satu titik yang aku dengan kau akan berjumpa dalam keadaan macam mana, itu Tuhan akan tentukan. Tapi akhirnya kita jumpa ketiga itu adalah kita berdua. Dan kita dah minta maaf dan kita dah kosong-kosong waktu tu kan. Memang dan sebenarnya aku pun waktu berjauhan dengan kau pun, setiap aku kat Keluang je, aku duduk Keluang, aku bawa kereta, kadang-kadang lalu dekat apa, kau pun nak lalu kat macam aku. Tak betul ni. Dekat rumah lama kau sekarang dah tak ada apa, dah tak ada rumah dah dekat depan bangunan. Yelah, traffic light Haji Manan tu. Bila lalu kat rumah tu je, aku dapat feel kenangan waktu kita kecil. Waktu tu flashback. Kau dengan basikal jipang kau keluar daripada rumah tu kan. Lepas kita berdua kayuh basikal tu daripada Haji Manan tu masuk kampung, jumpa kawan-kawan yang lain. Kita tak pernah rasa akan ada masalah antara kita. Tapi Tuhan dah tentukan ada masalah dan kita belajar daripada masalah tu. Dan bila aku setiap penjuru daerah Keluang tu, aku terbayang kenangan aku dengan kau je. Serius aku dengan kau. Aku terbayang kenangan aku dengan kau. Dan akhirnya ni Tuhan dah tentukan jalan kan. So kita dah berdamai dan kita makin akrab balik ya. InsyaAllah. Kita jaga apa benda yang kita ada sekarang ni. InsyaAllah Rul. Lepas dah bermaaf tu, mana tahu aku masa bergaduh tu aku fikir satu je. Jangan ada antara kita meninggal waktu belum bermaaf ni. Sebab aku tak nak tak datang waktu hari bumian kau. Takkan kau pun tak nak datang waktu hari aku pergi. Siapalah yang akan teman untuk perjalanan terakhir kita. Ini podcast yang betul-betul. Bukan. Alright guys. Okay, baik. Terima kasih semua. Dan kita akan dah bergelak-gelak tadi, tiba-tiba pula nak menitis air mata ni kan. Dan ini adalah minggu terakhir Ramadan kita je. Kita pun dah nak ke raya-raya je Baik. Kalau disilap salah bukan kat engkau je. Kau ambil ruang dululah untuk semualah. Saya pun nak mohon maaf kepada semua penonton-penonton, penyokong-penyokong dan kepada siapa pun yang mengenali diri saya nak ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin kalau ada salah silap, terkutuk, terkata, marah yang tak kena, minta maaf banyak-banyak, harap dimaafkan insya-Allah. Ya, dan saya pun Syarul Shiro mengambil kesempatan kalau ada silap dan salah di hari baik bulan baik ni, mohon ampun dan maaf kalau ada dalam sedar datang pun tidak. Saya ada tersinggung mana-mana individu, mana-mana institusi ke apa-apa, saya pun mohon ampun dan maaf. Dan doakan juga, saya mohon kepada anda titipkan doa kepada saya dan juga Ajak. Yes. Sahabat saya Shiro terus melangkah ke depan, terus maju dan dapat membawa misi perjuangan untuk komedi Malaysia terus subur dan memberi manfaat kepada semua yang menonton, insyaAllah. Dan Shiro dan sobat tak akan terhenti kat sini podcast ini, dan kita akan jemput juga sobat-sobat yang lain je, insyaAllah. Jadi anda kena terus sokong Tamasya Komedi Rakyat. Dapatkan tiket segera di yang akan berlangsung di Pahang
Perak dan juga Johor. Dan terima kasih kepada House Act. Oh lama, rasa Rasa berhantu berhantu, tak cukup satu. Ah! Enak banget. Selamat Raya Aidilfitri. Maaf Zahir Batin.